Hai guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam video blog Diary Nurul. Okey, kali ini kami berada di Satun, Thailand. So pagi ni kami sarapan dahulu di Nari-Nari Cafe, yang mana homestay tempat kami menginap di Satun, dan perancangannya ialah untuk explore ke Koh Lipe. So pagi ni Cikgu Nurul dia sarapan dahulu, kemudian kita bergerak. Hai, Assalamualaikum pada semua yang mengikuti channel Diary Nurul. So hari ini dan kali ini saya nak bawa semua untuk pergi ke Pathalong sikit lah, Thailand. Sekarang ni kita dah bergerak. Asalnya tadi kita bergerak daripada Satun, and then kita pergi Pak Bara. Tapi ada cerita juga, sebab sebelum tu kita nak pergi Koh Lipe. Tapi bila kita tanya-tanya orang apa semua, Koh Lipe bila bulan Ogos ni kita tak sarankan untuk pergi, sebab musim monsun takut dia berombak. Lepas tu yelah, saya ni ada mabuk laut sikit. Nanti kita naik boat, speedboat tu 1 jam lebih, saya takut saya muntah. Jadi maybe kita akan tunda untuk pergi Koh Lipe. Saya dah pakat-pakat untuk pergi, kita tukar kita punya rancangan, kita pergi Pathalong lah. Okay, jauhnya daripada Pak Bara ke Pathalong ni dalam 134 km. Anggaran 2 jam lebih, macam itulah. Jadi bila sampai sana nanti saya akan share apa yang best untuk kita pergi, tempat-tempat dia. Dianggarkan InsyaAllah saya akan sampai pada jam 1:30 tengah hari waktu Thailand. Okey, kita jumpa nanti. Okey, sementara kita nak sampai ke Pathalong ni, saya share lah dengan semua ya, asal-usul Pathalong ni macam mana nama dia diberikan. Okey, dia dikaitkan dengan Pathalong ni, sebenarnya dia dikaitkan dengan kota tiang gajah. Itu maksudnya. Sebab dulu-dulu Pathalong ni merupakan pusat melatih gajah-gajah liar, dan terdapat tiang kayu besar yang digunakan untuk mengikat gajah. Pada ketika itu yang dinamakan dengan Pathalong. Patah, mengikat, atau tiang, long, gajah, atau tempat ikat. Lepas tu yang bestnya dekat sini, sebab dia ada kait dia juga dengan seni kan. Saya sukanya dekat sini, lahirnya kesenian ikonik Thailand dekat tempat ni, yang mana tempat lahirnya dua kesenian agung selatan Thailand. Siapa sangka tarian menora yang selalu ditarikan di Kelantan tu, dia asalnya dekat sini. Lepas tu dia telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya dan yang tiada ketaranya di dunia. Itulah, saya pun macam tak percaya juga kan. Rupanya asal tarian menora tu kat sini, rupanya dekat Pathalong. Susah nak pergi Kuala Gerai. On the way ni, nak pergi Pathalong ni, saya tengok jalan ni pun macam Gua Musang nak pergi ke Kuala Gerai.
Waalaikumsalam. Ada halanอยู่นี่ Alah, makan. ได้จ้ะนั้น100 เดียวครับโปรยจำอันนี้โปรยจำอันนี้ดูเรียนปันจันออริจินอลอันนี้ดูเรียนครับลองชิมดูดูเรียนนี่ก็เหนียวดำนี่อร่อยมากตัวนี้ลองชิมดูลูกชิม Saya cek ni, cek. Lagi lain? Tak digamak. 5 satu lah. Ha? Okey. 1, 2, 3. Ya, kan di sana. Jabatan ni. Okay, kita dah habis dah berjalan ke Kuan Chai Bamboo Garden. Sebenarnya banyak lagi, tapi sebab agaknya dia punya peniaga banyak yang dah tutup. Sebenarnya dia sebenarnya yang ramainya pagi. Dia buka pada pukul 8 ke 9 pagi hingga pukul 4.30 petang. Saya lupa dia buka pukul berapa. Tapi pagi-pagi tu memang ramai lah. Dia buka hanya hari Sabtu dan juga hari Ahad. Selamatlah saya beli untuk diri saya. Beg rotan tu saya dah lama dah nak. Dulu saya pergi Jogja, saya dah beli satu ke dua, tapi tak tahan, putus. Dia punya kualiti dia tak bagus. Kemudian masa saya pergi Satun sebelum ni pun saya nyaris nak beli juga, masa dekat Orange Cafe, tapi sebab design dia tak cantik. So bila kat sini saya jumpa design yang bagus, terus saya beli saya punya dan juga mak saya punya juga. Mak saya tak suka besar-besar, dia suka kecil-kecil, comel aja. Secomel dia lah untuk PA tu. Jadi nanti nak bawa nak bagi kat mak, harapnya mak sukalah. Okey, nanti kita pergi ke second tempat seterusnya. Bye. Makan sup tu. Boleh. Kat Lotus kita tu mesti pergi Lotus. In 600 meters, turn right. Okey, sekarang ni kita orang Take the second exit. on the way mencari lokasi yang dikatakan Sunset Bridge di Patalong, yang kata famous lah. Banyak orang sebelum ni mengatakan bahawa Sunset Bridge ni memang kawasan famous. So agak jauh juga lah daripada lokasi kita orang tadi. Ini dah dibawa ke kawasan pedalaman kan, jadi kami cubalah cari. Ni pun kami dah berjalan hampir dekat 15 ke 20 minit dah ni kan. Memang jalan dia agak berliku, masuk ke dalam kampung. Ada banyak cornering. Oh, mahal jalan ni. Bang selalu. Tiba-tiba kita orang terpaksa lalu jalan Tanah Merah.
Nampak tu. Moga dia orang sampai esok Kau main trailing nak sampai ke Jabatan Sunset ni. rasmi kan, Kan? Jadi tak apalah, kita cuba tengok macam mana keadaan dia. Makanan ni lah ni. Depan tu sikit Naturita. Tada. Akhirnya kami sampai ke lokasi, tapi malangnya lokasi ini rupanya mereka sedang buat construction semula. Maybe dia orang tengah perbaiki jalan, jadi agak menghampakan lah. Jadi inilah hasil dia, kawasan dia, dan kami cuba telusuri ke hadapan lagi, tapi memang itulah tadi kawasan dia. Dan jalan ini, untuk pengetahuan korang, jalan ini boleh tembus sampai ke Songkhla dan juga ke Hat Nyai juga. So inilah hasil dia. Cuma yang ada kita orang lihat adalah sebuah kafe yang mana ada tasik kecil dan ada pokok-pokok teratai lah. Dalam tu ada kinci angin ke ada? Tu lobster. Cakap lah, tak jumpa. Jambatan yang kita cari untuk sunset turun tu agak menyedihkan lah sebab tak jumpa. Saya pun jumpa jambatan yang ada teratai, cantik jugalah. Cuma dia collaborate dengan kedai ni. Saya tak berani nak pergi kedai sebelah ni sebab takut tak halal. Saya duk bayangkan jambatan tu merupakan satu jambatan yang panjang, lepas tu ada sunset. Ingatkan macam itu. Rupanya indah khabar dia rupa. Tadi saya dijumpa banyaklah motorcycle, geng-geng motor daripada Malaysia. Diorang pun macam tercari-cari, saya rasa. Mungkin tak siap lagi. Mungkin tak siap lagi ke apa ke. Nanti saya rasa buat sementara ni yang kalau nak pergi ke jabatan yang ada nampak sunset tu, tak payah pergi dululah. Mungkin next time lah. Dia dah siap, nanti boleh pergi lah. Dia tengah tak siap lagi. Banyaklah construction saya tengok sepanjang jalan ni. Dia upgrade. Dia nak upgrade. Betul lah. So sekarang saya nak caw balik Ke Satun. Sebenarnya kawasan Patalong ni ada banyak kawasan yang menarik juga, tapi sebab kita orang tak habis explore, sebab kita orang pergi pun agak dah tengah hari nak mengalir petang kan. So cuma satulah kat sini aku nasihatkan kalau korang datang, kalau yang beragama Islam memang susah sikit nak dapat masjid lah kat kawasan ni. So makanan halal pun agak susah. Jadi kita orang terpaksa masuk ke jalan besar Patalong dan akhirnya jumpa sebuah restoran Patani yang mana sebelah dia ada masjid. So kita orang makan dulu, makan malam, kemudian menunaikan solat dekat masjid di sebelah.